Okey, sebelum kita akan bahasa Melayu, kita malam ni bahasa Melayu, kita akan bacaan surah. Lepas ini kita bahasa Melayu, kita satu hadis itu. Kita sama-sama mendengar bahasa Melayu. Ya, kita akan Melayu kita bukan bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia. Saya Melayu, saya cakap Melayu auto-jana. Bahasa Melayu auto-jana. Tengok sari kata bahasa Melayu auto-jana. Ya, kita akan belum sebut puasa. Lain-lain kita pilih-pilih hari pertama. Kita akan sebelum puasa jadi kita akan bersebut puasa. Lebih-lebih kita tunggu kita berapa saat sebab kita akan sebelum puasa kita lebih kita akan waktu solat. Kita kalau ada apa-apa solat, hari ni kita akan solat Jumaat, khutbah. Kita akan khutbah Jumaat. Kita akan sebelum puasa lebih-lebih kita mati. Kita akan sebelum puasa kita akan mati. Kita akan sebelum puasa kita mendengar kita lebih-lebih Al-Quran. Kita akan lebih-lebih kita Quran Karim Al-Ruqyah Karim, bacaan surah. Kita akan surah kita insya-Allah kita selepas takbir raya Aidil Adha manual, kita akan sebelum puasa kita berjemaah solat sunat Aidil Adha, Aidil Fitri, Aidil Adha. Kita sama-sama kita bahasa Melayu auto-jana. Okey. Sari kata Melayu auto-jana. Tengok sari kata Melayu auto-jana. Melayu auto-jana bukan Melayu auto-jana. Saya nak Melayu auto-jana. Kalau cakap bahasa Melayu. Kalau Melayu kita cakap kita riwayat Abu Qali. Masa zawi dia. Okey. Kita sebelum puasa kita lapangkan soft, kita lurus dan soft dan Melayu. Kita akan Melayu dirikan solat. Kalau dirikan solat jemaah. Kalau jemaah kita selepas video kali ini kita solat sunat. Sebelum sunat kita lagi lebih cepat. Lagi cepat tinggi sihat. Sebelum kita iPhone di Warbird bahasa bukan kalau bukan salah sari kata Indonesia auto-jana. Kalau salah bahasa Indonesia salah. Itu namanya Singapura. Kalau Indonesia Singapura. Kalau Melayu negara Malaysia. Kalau negara bahasa Melayu gitu. Dan negara dia akan untuk menyalakan bahasa Melayu auto-jana. Kita akan sari kata Melayu auto-jana. Kita bahasa Melayu kita lebih cepat tinggi. Okey.